Hari ini kita akan sentuh berkenaan hukum mim sakinah. Biasa lepas kita settle dengan hukum nun mati atau tanwin, memang kita akan pergi dengan hukum mim sakinah lah. Seperti mana dengan hukum nun sakinah, hukum mim sakinah pun dia ada hukum yang tersendiri. Tetapi untuk nun sakinah tu dia bersama dengan tanwin. Maksudnya sama ada dia either nun sakinah ataupun tanwin. Adapun untuk mim sakinah ni, dia hanya untuk mim sakinah sahaja, tidak ada tanwin. Slide tu rasanya ada bagi dalam grup. Okey, pengenalan sekali. Mim mati ataupun yang mana kita tulis huruf mim, lalu di atas dia ada tanda bulat ni. Kita panggil mim sakinah lah. Ia kekal sama ada dari segi bacaan dan tulisan. Maksudnya benda tu ada, mim sakinah tu still exist. Ia juga tetap wujud ketika menyambung ataupun berhenti bacaan padanya. Okay, yang pertama, ilaihim bihadiyah fa'anqadhakum minha falahum ajruh. Okey. Apabila huruf mim sakinah ni ataupun kita bagi hukum mim sukun ni, dia bertemu dengan salah satu daripada 28 huruf hijaiyah, maka ia ada 3 hukum bacaan. Ni yang pertama, ilaihim bihadiyah, bila mim mati bertemu dengan waw. Yang kedua, fa'anqadhakum minha, bertemu dengan mim. Dan yang ketiga, falahum ajruhum, apabila dia bertemu selain daripada huruf mim dengan fa. Okay. Kat sini pengenalan, apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf, maka yang punya 3 bacaan lah. Yang pertama kita panggil ikhfa, yang kedua idgham, dan yang ketiga izhar. Dia nama dia sama sahaja dengan hukum nun mati. Kita ada ikhfa, idgham, izhar, cumanya berlainan. Di sini yang ni kita akan panggil dia sebagai ikhfa syafawi lah, bukan ikhfa hakiki. Yang kedua idgham syafawi, bukan idgham bila gunnah ke mak gunnah. Dan yang ketiga kita panggil izhar syafawi, bukan izhar halki. Syafawi sebab apa? Sebab mim ni dia huruf yang keluar daripada kedua bibir kita. Syafah ni bibir. Jadi dipanggil ikhfa ataupun ikhfa, idgham dan izhar syafawi. Okey, kita tengok dulu. Okey, yang pertama kita pergi dekat ikhfa. Huruf ikhfa. Untuk ikhfa kat sini ikhfa syafawi lah. Dengan takdir ikhfa syafawi, mudhaf ilaih dibuang. Huruf ikhfa satu sahaja. Ikhfa syafawi kita ada ba. Berbeza dengan ikhfa hakiki dalam nun mati. Hukum nun mati dengan tanwin yang tu kita ada banyak kan. So yang ni satu saja, itu huruf ba. Jadi apabila mim sukun ataupun mim mati dia bertemu dengan huruf ba yang berbaris dalam 2 kalimah sahaja. Kita kena highlight kat sini 2 kalimah sahaja. Maka hukum bacaannya ialah ikhfa atau kita panggil ikhfa syafawi. Iaitu wajib mengikhfakan. Ikhfa ni apa? Maksudnya kita menyembunyikan. Akhfa yukfi ikhfa'an, menyembunyikan. Menyembunyikan huruf mim sukun di sisi huruf ba. Kita sorok huruf mim tu kepada huruf ba yang berbaris serta dengung dengan sempurna 2 harakat. Ia juga dinamakan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Artinya ikhfa kebibiran. Kenapa kebibiran? Sebab mim ni huruf yang terbit daripada kedua bibir. Sebab ia dinamakan ikhfa kebibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar daripada 2 bibir. Saya cakap tadi. Okay, jadi cara bacaan ikhfa syafawi ialah tidak boleh merapatkan 2 bibir, tapi hendaklah direnggangkan sedikit. Kalau kita rapat, dia akan jadi bacaan idgham mislain yang kita akan jumpa kejap lagi. Itu beza dia. Dia ada minor differences kat situ. Contoh dia, ilaihim bihadiyah. Ilaihim, kita masih ada ruang dekat bibir kita. Ilaihim bihadiyah. Kita sorok huruf mim ni ke dalam huruf ba. Ilaihim bihadiyah. Seolah-olah macam kita sebut huruf ba, walaupun ada huruf mim yang disembunyikan. Yang kedua, alaikum biwakil. Dan yang ketiga, amantum billah. Ni kita panggil dia sebagai ikhfa syafawi. Kenapa? Kerana huruf mim mati dia bertemu dengan huruf ba selepas dia. Maka bacaan dia adalah dimasukkan huruf mim di dalam ba dan direnggangkan sedikit mulut untuk membezakan dia di antara ikhfa syafawi dengan idgham syafawi. Okey, seterusnya kita ada idgham. Idgham syafawi lah. Huruf idgham iaitu mim. Huruf idgham iaitu mim saja. Tak ada ba, yang ni mim. Apabila mim sukun, mim yang pertama mim mati itulah,
bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam dua kalimah. Mim pertama mim mati, yang kedua mim tu mim yang berbaris. Maka kita panggil dia adalah hukum idgham syafawi. Maka hukum bacaannya adalah idgham syafawi. Artinya idgham kebibiran, iaitu wajib idghamkan huruf mim sukun pertama. Kita akan jumpa mim mati dulu. Huruf mim mati yang pertama, selepasnya huruf mim yang berbaris kedua. Maka kita kena mengidghamkan. Idgham ni apa? Idgham ni memasukkan. Kita masukkan mim mati tadi yang pertama masuk ke dalam mim mati, mim kedua yang berbaris. Serta dengung sempurna dua harakat. Dia pun ada nama lain. Ia juga dinamakan sebagai idgham mislain shaghir. Idgham ni kita ada 3 nama. Yang pertama idgham syafawi, ataupun kita panggil dia idgham mislaini shaghir, ataupun satu lagi orang panggil dia dengan nama idgham mimi. Sebab apa mimi? Sebab ada double mim. Ia juga dinamakan idgham mislain shaghir. Kenapa dinamakan idgham mislain shaghir? Kerana idgham dua jenis huruf yang sama kecil. Ia dinamakan demikian kerana kedua-dua huruf yang bertemu itu serupa pada makhraj dan sifatnya. Mim yang pertama mati, mim yang kedua berbaris, dua-dua huruf sama, maka sifat dia pun dan makhraj dia pun mestilah sama. Kenapa dinamakan kecil? Shaghir ni kecil kan? Kerana huruf pertama bertanda sukun dan huruf yang berikutnya berbaris. Mislain ni maksudnya dua benda yang sama. Shaghir ni kecil. Kenapa kecil? Sebab yang pertama huruf mati. Kalau mati ni kita tak ada, kita rasa ringan sebab kita tak kena baca kena huruf tu. Jadi shaghir. Dan huruf keduanya adalah berbaris. Okey, cara bacaan dia, masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua serta kita kena dengung lah. Okay, contoh dia. Fa'aqadhakum minha. Yang ni kita kena tutup mulut. Kalau yang ikhfa tadi kita kena buka sedikit. Adapun mim ni sebab dia huruf bibir. Lepas tu huruf yang pertama dia tu mati. Lepas tu yang mati ni kita kena masukkan dalam mim yang kedua ni, huruf yang kedua, maka kita kena tutup mulut lah. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Itu kita panggil idgham mislain. Ataupun satu lagi contoh, ya'idukum maghfirah. Jadi ni untuk idgham syafawi. Ikhfa dengan idgham ni senang untuk yang bahagian syafawi ni dia senang nak ingat sebab dia hanya ada satu huruf sahaja. Ikhfa, mim mati bertemu ba. Idgham, mim mati bertemu mim. Okey, yang terakhir sekali adalah izhar. Izhar ni adalah baki daripada dua huruf yang belum lagi ada. Yang tadi mim dengan ba, maka baki daripada 26 huruf lagi, dia termasuk dalam izhar syafawi. Izhar ni maksud dia apa? Kita menyatakan bacaan tu. Kita menyatakan huruf tu. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain daripada ba dan mim, iaitu baki 26 huruf, kita ada 28 huruf kan. Sama ada dalam satu atau dua kalimah, maka hukum bacaannya izhar. Iaitu wajib menyatakan sebutan huruf mim sukun daripada makhrajnya serta tanpa dengung. Sebab tu dipanggil izhar. Izhar ni nyata kan. Kita menyatakan bagi nampak jelas huruf mim yang mati tu. Sebab tu izhar. Lepas tu tak ada dengung lah. Bila kita dah menyatakan huruf mim yang mati tu, jadi dengung tu dah tak ada. Kita menyatakan huruf yang mati. Jadi kita tak perlu dengung lah. Ia juga dinamakan izhar syafawi, artinya izhar kebibiran. Menyatakan huruf yang kebibiran. Ia dinamakan izhar kebibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar daripada dua bibir. Yang ni lagi simple lah daripada dua yang tadi. Kita kena nyatakan huruf mati. Berbanding yang tadi, kita masih lagi kena dengung. Huruf dia banyaklah, 26. Tengok sini huruf izhar, mim mati bertemu dengan zod. Wa antum, tum kita nyatakan terus. Zalimun, izharkan mim dan terus baca huruf selepas dia. Wa antum zalimun. Tinggal ghain. Fa innahum ghairu. Hum fiha. Kana lakum jaza. Am tas'aluhum kharja. Ja'akum dhikrum. Yang kedua, awhum qailun innahum salun nar ra'aitahum dhallu falahum ajruhum adhabtum tayyibatikum am tas'aluhum ajra.
Innakum aidun. Semua ni kita kena izhar. Lahum fiya am kuntum dzalikum hukmullah innahum lan yadurru lahum darus salam ja'ahum nadhir fazaduhum rahaqa liqa'a yawmikum hadha fi qulubihim zayg azka lakum wa athhar yamsashum su' lam yatasanna wa bainakum syahid. Jadi untuk izhar ni dia baki daripada 26 huruf selain daripada mim dan ba, dan bacaan dia ialah menjelaskan hukum mim mati tu, huruf mim mati, wa bainahum misal kita menjelaskan huruf mim tu dan seterusnya tanpa dengung. Berbeza dengan ikhfa dengan idgham yang mana kita masih lagi kena dengung. Idgham kita kena rapatkan bibir lah sebab kedua-duanya adalah huruf syafawi. Manakala ba kita kena buka sedikit untuk membezakan di antara huruf mim, di antara huruf mim mati tadi dengan mim yang kedua sebab dia huruf ba. Dan dibezakan juga dengan sebab dia hanyalah ikhfa, kita hanya menyorokkan dia. Berbeza dengan idgham kita masuk. Jadi itu adalah untuk tajwid hari inilah hukum mim mati.